Salam sejahtera, saya Adrian. Saya Rini. Saya Dayang. Kami Terashine mewakili SMK Sarato. Tajuk kajian kami ialah Biofuel, inovasi bioplastik sisa organik sekolah berasaskan AI. Tahukah anda berapa banyak kulit buah yang dibuang di dewan makan kita pada setiap hari? Daripada membiarkannya membusuk dan menghasilkan gas metana, kami mengubahnya menjadi bioplastik yang mudah mereput di dalam tanah. Dalam konteks yang lebih kecil, penggunaan bioplastik pakai buang di kawasan sekolah, terutamanya di kantin dan dewan makan, berada pada tahap yang membimbangkan. Plastik konvensional berasaskan petroleum mengambil masa ratusan tahun untuk terurai sekaligus meninggalkan jejak karbon yang besar dan mencemarkan ekosistem sekolah. Sebagai langkah proaktif, projek ini memperkenalkan penciptaan bioplastik mesra alam yang mempunyai sifat mudah terdegradasi. Tidak seperti plastik biasa, bioplastik ini direka untuk kembali ke alam semula jadi dalam tempoh masa yang singkat tanpa membebaskan sisa toksik. Keunikan projek ini terletak pada sumber bahan mentahnya. Kami memanfaatkan sepenuhnya sisa organik seperti kulit buah-buahan dan sayur-sayuran yang lazimnya dibuang begitu sahaja dari kantin dan dewan makan sekolah. Dengan mengekstrak polimer semula jadi daripada sisa ini, kita dapat mengubah sampah menjadi produk bernilai tinggi. Inisiatif ini menyokong secara langsung Maklumat Pembangunan Mampan ke-12, SDG 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. Melalui sistem ini, sekolah bukan sahaja mengurangkan jumlah sisa ke tempat pelupusan, malah mengamalkan ekonomi kitaran yang mendidik warga sekolah untuk lebih bertanggungjawab terhadap corak penggunaan harian mereka. Objektif projek ini adalah untuk mengekstrak polimer organik seperti kanji ataupun selulosa daripada sisa makanan untuk menghasilkan bioplastik. Seterusnya, mengurangkan sisa makanan di peringkat sekolah dan mengurangkan jejak karbon sekolah melalui sistem pengurusan sisa organik yang terancang. Metodologi atau cara kerja. Langkah pertama, pengekstrakan kanji daripada sisa organik diikuti dengan tindak balas campuran antara glycerin sebagai pom plastik dan asid asetik atau cuka sebagai pemangkin melalui proses pemanasan terkawal. Langkah kedua, pengukuhan struktur bioplastik menggunakan biofiber iaitu gentian selulosa daripada sisa kulit oren atau nanas untuk meningkatkan kekuatan regangan dan daya tahan material. Langkah ketiga, pengumpulan data empirikal daripada setiap siri eksperimen untuk membina dan melatih algoritma ramalan bagi mengoptimumkan kualiti produk. Kami mendapati kekuatan bioplastik dengan fiber lebih kuat berbanding bioplastik tanpa fiber. Selain itu, bukti plastik terurai dalam tanah dalam masa 14 hari tanpa meninggalkan sisa toksik. Seterusnya, kos penghasilan adalah lebih rendah berbanding bioplastik degradasi komersial kerana menggunakan sisa percuma dari kantin. Untuk menambah baik kualiti bioplastik pada masa hadapan, kami akan menambah ciri kalis air iaitu menambah lapisan lilin lebah atau resin semula jadi supaya beg tidak mudah kembang apabila terkena hujan. Seterusnya, kami akan meningkatkan skala pengeluaran untuk menghasilkan bioplastik dalam bentuk gulungan yang lebih panjang. Seterusnya, kami akan menambah sensor pintar untuk mengintegrasikan bahan bekam pH daripada kubis ungu pada plastik untuk mengesan kesegaran makanan yang dibungkus. Di samping itu, kami akan membuat smart packaging untuk menambah indikator warna daripada anthocyanin dalam kubis ungu untuk mengesan kerosakan makanan. Akhir sekali, kami akan membina aplikasi mudah alih yang memindahkan simulator Kaggle ke aplikasi telefon pintar untuk kegunaan pengusaha kantin. Projek ini juga membuktikan bahawa sisa organik sekolah bukan sekadar sampah tetapi sumber tenaga dan material yang bernilai. Inovasi ini bukan sahaja menyelamatkan alam sekitar, malah memupuk budaya kelestarian dalam kalangan warga sekolah. Sisa hari ini, inovasi masa depan.